Ini 5 sebab kenapa orang makan gaji takut buat bisnes walaupun mereka struggle setiap bulan. Saya dulu pun makan gaji, tapi bila masalah cost living yang tinggi, masalah inflasi, nilai duit makin turun, saya tidak ada pilihan yang lain kecuali tambah pendapatan. So ini 5 sebab kenapa orang makan gaji takut buat apa-apa bisnes. Yang pertama, takut gagal. Takut bisnes tak menjadi dan rugi. Yang kedua, sebab tak berani nak spend modal walaupun bawah RM100 untuk belajar bisnes dan mulakan bisnes. Yang ketiga, tak ada idea. Tak tahu nak bisnes apa. Terlalu overthinking sehingga tak ada apa-apa tindakan. Yang keempat, selesa dengan gaji tetap. Tak perlu fikir apa-apa. Cukup bulan terima gaji. Dan kelima, tak pandai nak menjual. Takut tak ada orang nak ajar dan beli. Ada orang cakap, berniaga ini bukan untuk semua orang. Bagi Abang Kimi, ini fikiran yang salah. Semua orang bermula daripada kosong. Tapi membezakan adalah cara berfikir. Mereka sanggup belajar dan buat sampai jadi. Anda rasa kenapa orang makan gaji tak berani buat bisnes? Cuba kongsikan.